Okay kan, hari nak cerita sikit. Boleh ke Himalaya 452 pakai Michelin Anarchy Adventure 2? AI buat saya jilat tayar Michelin ni. Tak dah. Baru tukar tayar. Tengok macam lilin-lilin. Model apa ni? 21. Skuter mana? Dapat tayar 2026, tayar depan. Tayar minggu ke-41, 2025. Tayar belakang. Okay, first impression, tak rasa apa-apa sangat. Bila jalan slow memang tak rasa apa. Sama je macam tayar sihat. Okay, dari segi bila buat apa macam zigzag ni, dia rasa macam keras sikit. Lepas tu motor ni rasa macam dia cengkam. Dia macam lalu dekat atas getah. Mungkin lepas lilin dia habis tu baru sedap tu. Ni baru sangat. Ada bumper pun sama je, rasa dah. Nak kata rasa rendah, tak ada. Tak, boleh kata tak rasa beza lah. 140-80 dengan 150-70 macam punya tinggi dia. Tapi bila nak belok dia tu rasa macam mana nak cakap bila belok ni kan rasa macam tayar tu melekat. Ni memang betul-betul first impression lah. First impression keluar daripada kedai tayar. Tapi apa yang rasa memang terasa sangat dia punya handling. Handling dia rasa lendu. Nak cakap pun tak tahu macam mana rasa. First time pakai Anarchy Adventure kan. Tapi boleh kata bila handling dia memang tak sama dengan tak pakai tayar siap lah. Perasaan dia. Dari segi bunyi pula orang kata kalau pakai tayar off-road, tayar dadu ni bising. Yang ni dia bentuk lebih kurang sama macam tayar siap tau. Boleh kata tak dengar sangat lah bunyi tayar ni. Bagi saya senyap lah walaupun tak pakai earplug. Sebab tayar baru langgar lem putih pun tak rasa apa. Macam ni kan, bila corner ni kan dia rasa pelik. Handlebar tu dia macam tegak, macam nak tegak. Dia tak rasa macam nak turun.